بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. Yang saya muliakan Tuan Imam, yang saya hormati tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipinjamkan nafas kita sehingga dapat kita berada di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada umat-umat dahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat-umat dahulu sehinggalah kepada umat Muhammad yang terakhir ini. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada semua umat dahulu hinggalah sekarang ini? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana kita nak jadikan orang yang bertakwa melalui puasa Ramadan, melalui puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Maka sudah tentulah yang dikatakan bertakwa itu mana orang yang memiliki dua ciri yang penting. Pertamanya ialah imtisalul awamir, dan yang keduanya irtina wajtinabun nawahi. Maksudnya mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua ciri ini, dua sifat ini ada dalam diri kita orang yang beriman, maka dinamakan kita muttaqin, mana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bercakap sebagai takwa, maknanya sangat luas. Kalau kita lihat dalam konteks puasa saja pun ya sangat banyak. Maknanya dengan arti kata orang yang berpuasa yang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maknanya semasa dia berpuasa dia jauh daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengumpat, mengacung, ya, dan lain-lain lagi lah, banyak perkara yang diharamkan di dalam bulan puasa ini. Apatah lagi berhubung dengan masalah bulan puasa ini, bulan yang Allah pilih untuk diturunkan wahyu-wahyunya kepada nabi-nabi dahulu. Maknanya semua kitab-kitab Allah yang jumlahnya 104 buah kitab, yang termasuk salah satu daripada rukun iman, ya, iaitu beriman kepada kitab Allah. Ya, maknanya wajib kita percaya bahawa di sana ada 104 buah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi. 100 dinamakan suhuf, 4 buah lagi dinamakan kitab. Di antaranya ialah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Injil
kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab-kitab ini diturunkan di bulan Ramadan. Makna kata bulan Ramadan ini bulan yang sangat hebat. Ya, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ramadan sayyidus syuhur. Ya, Ramadan adalah penghulu bagi segala bulan. Makna kata bulan Ramadan ini bulan yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja kitab-kitab Allah diturunkan di bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan ini juga bulan yang boleh kita memperbanyakkan pahala amal ibadah yang kita buat di bulan Ramadan, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adda fariidatan fi Ramadan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Wa man adda tatawwu'an fihi kana kaman adda 70 tatawwu'an fi ma siwahu." Maksud hadis ini, sesiapa yang menunaikan satu fardu di bulan Ramadan, satu fardu lain daripada puasa lah. Maknanya mungkin kita sembahyang fardu, mungkin kita mengqadakkan sembahyang-sembahyang yang lepas dah, ataupun lain-lain lagi yang dikatakan fardu. Biasanya itulah maknanya yang boleh kita kaitkan di bulan Ramadan ni. Kita sembahyang fardu, kita sembahyang qadak yang lama-lama. Ya, puasa tu kita tak kait dah, yang tu dah khusus yang Allah Taala perwajibkan di bulan Ramadan ini. Makna kata bahawa yang fardu kita buat itu pahalanya seperti 70 kali ganda. Ya, sekali kita sembahyang fardu, pahalanya samalah seperti 70 kali kita buat lain daripada bulan Ramadan. Maka begitu juga yang sunat. Sunat banyak kita buat. Ya, selain daripada tarawih, sudah tentu dah tarawih di bulan Ramadan. Ya, umat Islam boleh dikatakan mana-mana juga ya sembahyang tarawih. Selain daripada itu, bertadarus, bertahmid, bertahlil, berzikir, mungkin mutalaah, baca buku-buku. Ya. Semuanya itu perkara-perkara sunat itu samalah dengan 70 kali kita buat lain daripada bulan Ramadan bagi satu yang sunat. Ini menunjukkan bahawanya bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Apa yang istimewa pada malam ini lebih daripada itu lagi yang saya nak sebut, bahawa bulan Ramadan ini bulan yang boleh mengkifaratkan segala dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Jadi hadis ini Nabi sebut sepanjang bulan Ramadan. Makna kata kalau bulan Ramadan tahun ni 30 hari, 30 hari kita berpuasa. Tapi apa yang penting dalam puasa ini, imanan wa ihtisaban. Dengan penuh keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan imanan? Maknanya kita kena faham bahawa kita berpuasa ini kerana perintah Allah. Bukan manusia suruh, bukan siapa-siapa yang perintah kita tunaikan puasa. Bahkan Nabi pun melaksanakan puasa ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat bahawa ini adalah perintah Allah. Baik, dalam melaksanakan ibadah ini pula naklah ikhlas. Apa makna ikhlas? Makna kata jangan campur aduk dengan keduniaan. Jangan ada sedikit pun lintasan dalam hati kerana riak, nak menunjuk-nunjukkan, ataupun dengan kata lain bahawa nak memperlihatkan amal ibadah kita kepada orang lain untuk mendapat pujian daripada manusia dan sebagainya. Kalau inilah yang ada, maka jawabnya kita tidak akan dapat matlamat yang sebenar, iaitu dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi di dalam bulan Ramadan ini
Ingatlah bahawa puasa ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, maka kita kena buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Biarlah selari dengan niat kita. Setiap malam kita niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardh Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kerana Allah, lillahi ta'ala. Kalau dah lillahi ta'ala, lidah kata lillahi ta'ala, biar hati juga lillahi ta'ala. Ibarat kata orang tua, biarlah jadi daging darah. Ya, kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, biarlah jadi daging darah. Maksudnya lidah yang tak bertulang itu menyebut la ilaha illallah, biarlah sampai ke hati. Hati itu adalah darah beku. Itu yang dimaksudkan cakap orang tua dulu, biar jadi daging darah. Maka samalah dengan niat kita lillahi ta'ala. Makna lidah menyebut lillahi ta'ala tu biar sampai ke hati. Jangan di lidah saja lillahi ta'ala, sedangkan hati ada juga dikaitkan dengan riya, nak menunjuk-nunjuk, takabur, ujub dan lain-lain lagi. Na'udzubillah min zalik. Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih ditanya bagaimana yang dikatakan ikhlas. Jawab Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, dia kata buang 3 penyakit dalam diri kita, iaitu riak kena buang. Jangan ada sedikit pun riak. Maknanya rasa nak memperlihatkan ibadah kita, puasa kita kepada orang lain. Dan yang keduanya takabur. Jangan rasa ego, jangan rasa besar hati bila kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah. Naklah kita bersyukur kepada Allah di atas apa yang diberikan kepada kita, tenaga untuk kita dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, buang penyakit ujub. Penyakit ujub ni rasa hebat. Ya, dengan kata kalau kita buat amal ibadah ni, dia mari dalam fikiran kita ni rasa macam tak ada dosa dah. Ini yang satu penyakit. Ya, bila kita buat banyak, kita rasa macam kita tak ada dosa. Sepatutnya kita kena fikir lebih daripada itu lagi. Maknanya dosa kita ni yang banyak itu adakah terhapus dengan ibadah yang setakat kita buat. Sepatutnya begitu. Tetapi dia mari lintasan dalam hati, rasa macam tak ada dosa. Apatah lagi orang yang bangun tengah malam buat dengan tahajud, dengan tasbih dan lain-lain lagi di bulan Ramadan, ya. Nah, dalam keadaan orang semua tidur nyenyak, kita boleh bangun buat. Maka ketika itulah iblis syaitan datang dalam fikiran kita, ya, menggoda kita sehingga kita tak sedar diri, kita rasa kita hebat. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala memperingat kepada kita dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kamu rasa bersih, makna tak ada dosa dah, padahal baru buat banyak mana saja kita buat, tapi dia mari dalam hati rasa bersih, seolah macam tak ada dosa. Jadi bila mari begitu, jawabnya ibadah yang kita buat tak lama dia akan tinggal. Jadi kita jangan ada sifat macam tu. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan kamu rasa bersih sangat diri kamu. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, dan ia Allah itu a'lam, lebih mengetahui siapakah yang bertakwa sebenarnya. Inilah yang penting kepada kita, kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Maka untuk itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi memudahkan keikhlasan ini, kita peganglah kepada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah ditanya oleh Jibril, akhbirni 'anil ihsan ya Muhammad. Cuba kamu cerita kepada aku tentang ihsan, tentang ikhlas itu apa dia wahai Muhammad? Lalu Nabi menjawab, al-ihsan yani al-ikhlas an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan ataupun ikhlas itu, naklah kamu
menyembah Allah subhanahu anta abudallah, adalah kamu sembah Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihatnya. Jadi dia nak macam tu. Nabi kata ibadah yang kita buat ni seolah kita duk nampak Allah Ta'ala, sebab kita buat kerana Allah. Atau anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu, sekiranya kamu tak ada rasa dalam hati kamu begitu, ya, tak sampai kepada peringkat itu, fa innahu yaraka, maka kamu kena ingat bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Baru jiwa kita ni tidak hilang ingatan kita dengan ibadah yang kita buat. Ya, sentiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang penting dalam hadis yang saya bacakan tadi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan dengan penuh keimanannya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, sejauh mana dosa kita diampun oleh Allah melalui puasa Ramadan? Syekh Sabit dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, dia kata semua dosa, termasuk dosa kecil, dosa besar, selain daripada syirik. Selain daripada syirik, ya, makna kata syirik Tuhan tidak ampun, melainkan dia kena mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, tapi selain daripada syirik, dosa mencuri, dosa minum arak, apa semua tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung di dalam ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa orang yang melakukan syirik. Nauzubillahi min dzalik. Kita minta jauh. Sebab jadi syirik ni mana? Terkeluar daripada Islam, terkeluar daripada iman, tergelincir akidah kita, batal dua kalimah syahadat, maka ibadah kita tak guna langsung. Jadi tuan-tuan, yang pentingnya syirik itu kena jaga dalam hidup kita ni. Kalau ada syirik, habis ibadah kita pun tak guna, penat apa yang kita buat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah boleh ampun dosa yang lain daripada syirik. Makna kata lain daripada syirik, melalui puasa Ramadan ini Allah boleh ampun. Liman yasha, bagi mereka yang Allah kehendaki. Jadi kalaulah kita di bulan Ramadan sungguh-sungguh kita minta dengan Allah supaya Allah ampun dosa kita, nescaya Allah ampunkan. Yang pentingnya bersungguh-sungguh dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang penting yang dibaca dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunkanlah kami. Ya, Allahumma innaka, semuanya kamu afuwun, ya, kamu ni ialah pemaaf. Ya, fa'fu anni, maka ampunlah dosa-dosa kami. Itu yang penting dibaca di bulan Ramadan. Kita sebagai makmum amin saja. Makna kita tanda kata bersungguh-sungguh kita nak supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Baik, kata Syekh Sabit yang mengatakan bahawasanya dosa besar juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan ada hadis lain. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban kana ka yaumin waladatu ummuh." Hadis riwayat Ibnu Majah yang bermaksud sesiapa yang berpuasa sebulan bulan Ramadan dengan penuh keimanannya dan keikhlasannya kerana Allah Ta'ala, ya, di bulan Ramadan tiap-tiap malam kita niat dan kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala 30 hari kita buat, kayaumin waladathu ummuh, nescaya kembalilah dia seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Maka dengan sebab itu banyak hadis yang dibacakan oleh penceramah sebelum ini. Awalnya rahmat, di pertengahannya maghfirah, keampunan,
di akhirnya aitqun minan nar, bebas daripada api neraka. Makna kata kita ni diampun oleh Allah Taala dosa kita kalaulah puasa kita ini ya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah kita pada 1 Syawal menyambut hari jadi kita yang sebenar. Apa maksud hari jadi? Makna hari yang kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan bersih, tidak ada dosa sedikit pun. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas suci. Ibarat seperti mana kain putih yang belum diconteng. Begitulah kita pada 1 Syawal. Maka dengan sebab itu diwajibkan kepada orang yang berpuasa, khasnya orang Islam ni, kena tunjuk rasa seronok pada 1 Syawal. Rasa gembira, rasa seronok, dan kehidupan kita hari itu ceria. Ya, tanda kata kita ni dah tidak ada dosa lagi. Ini yang sebenar, yang disebut sebagai merayakan hari Aidilfitri, hari jadi kita yang sebenar. Muslimin yang dirahmati Allah, saya rasa itulah sebagai renungan untuk kita bersama pada malam ini. Sikit sebanyak, yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.